Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Kita sambung pengajian kitab Ar-Risalah oleh Sayyidina Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kitab yang penting bagi seorang mujtahid, faqih, mufti, bahis, pelajar untuk melihat kepada qawaid syariah yang dikumpul dan ditulis oleh imamul ulama Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita masuk dalam bab kepentingan lughah yang dibahaskan oleh ulama usul, iaitu babu bayani ma nazala minal kitab aman yuradu bihil am wa yadkhuluhul khusus, ataupun kita namakan sebagai al-amul mahsus. Bab menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun lafaznya am dan memberi erti am dan juga boleh ditakhsiskan. Maknanya dalalah dia, kefahaman dia menerima untuk ditakhsiskan. Kita sebut sebagai dalalah zanniyah. Dari sudut subut dia, subut makna dia kedatangan dia itu, sabit dia itu, wujudnya itu qat'iyat. Tak ada pertikaian. Dia di antara benda yang mutawatirah, makna seperti badihat, seperti badahiyat ataupun daruriyat, macam matahari. Benda yang disebut sebagai daruriyat, cahaya matahari ini qat'iyat, tak ada siapa yang boleh mengingkari. Siapa ingkar dia majnun. Begitu Al-Quran, dia benda yang daruri, tak boleh kita ingkar. Siapa ingkar kufur. Sebab dia qadiyah syar'iyah, ini qadiyah aqliyah. Qala al-Imam Syafi'i wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kita seronok baca kitab Imam Syafi'i sebab kita baca kalam daripada imam. Bukan bahasa saya, bukan bahasa orang lain. Allah. Ini nikmatnya. Kita membaca kitab imam-imam yang besar. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala yang mencipta semua ni umum. Cuma di sini ada taksis akal lah. Makna Allah Ta'ala mencipta semua benda melainkan Tuhan. Tuhan tak mencipta diri dia. Dia memang wujud azali. Nanti orang salah faham lah. Maksud mencipta kesemuanya termasuk dirinya. Tidak. Jadi makhluk mana boleh mencipta diri sendiri. Maka wujudnya Allah adalah azali. Tak ada la yasbiqul adam. Jadi jangan samakan kita dengan makhluk. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala yang cipta tanpa ada istisnaat. Tidak ada pengecualian. Orang baik ke, orang jahat ke, orang kafir ke, orang Islam ke, semua di bawah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dimasukkan aman, lafaz am, yuradu bihi al-am. Yuradu bihi al-am. Sebab itu Imam Syafi'i telah menyatakan orang yang merosakkan ataupun yang sesat ini berpunca daripada at-tala'ub bil lughah, al-jahlu bi al-sinatil arab, tak faham bahasa Arab. Dan saya, tuan-tuan dan puan-puan, dituntut untuk mendalami sampai mati dah kita belajar bahasa Arab. Saya pun terus belajar, kita baca Ibnu Aqil ke, Qatlun Nada ke, Ajrumiyah ke, sentiasa murajaah, sentiasa baca kitab Arab, adabnya, sastranya, balaghahnya, untuk kita nak faham Al-Quran seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala khalaqas samawati wal ard. Alif lam apabila diletakkan kepada kalimah, dia boleh menjadi umum ataupun jins. Allah Ta'ala yang mencipta lapisan, semua lapisan langit dan bumi. Wa qala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Fa hadha 'amun. Ma min dabatin. Tidak ada daripada semua, min zaidah. Fil ard. Tanpa ada istisna, Allah Ta'ala yang menjamin rezeki mereka. Cuma ini akidah. Dari segi al-akhdh bil asbab, dia ada ijra'at dia lah. Ada dia punya proses dia. Jadi apabila nafi masuk ke dalam nakirah, kemudian diistisnakan illa 'ala Allah rizquha, menunjukkan ia adalah lafaz am. Ma min dabatin. Baik. Ala ni bukan masuk ijab kepada Allah, ini tafaddulan. Allah Ta'ala beri rezeki
tanpa siapa pun mewajibkan kepada Allah Ta'ala. Wa qala Syafi'i wa kullu syai'in min sama' wa ardin wa dhi ruhin wa syajarin wa dhalika fallahu khalaqahu wa kullu dabbatin fa'ala Allah rizquha. Semua dabbah ni bukan binatang, semua benda yang merayap. Jadi lughah mana semua makhluk. Jadi kita pergi dabbah, kita terjemah dalam bahasa uruh. Uruh ni maksudnya binatang. Tak, makna semua makhluk yang merayap. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu di mana tempat mereka tinggal. Ini di antara ayat-ayat yang mana mengisbatkan wujudnya lafaz am. Wa qala Allah Ta'ala ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlaha min al-a'rab an yatakhallafu 'an Rasulillah wa la yaghrabu bi anfusihim 'an nafsi. Tak boleh masyarakat Madinah lari ataupun meninggalkan Rasulullah SAW. Wahada fi makna al-ayat qablaha wa innama urida biha man ataqa fil jihad. Ayat di sini maksud dia khas, walaupun disebutkan lafaz am, tetapi hanya orang yang mampu. Macam haji lah, walillahi 'alan nas hajjul baiti, dia ada badal dia, man istata'a badal ba'd, makna sebahagian saja, sebahagian yang mampu untuk buat haji, bukan semua manusia. Minar rijal wa laysa li ahadin minhum an yaghraba bi nafsi an nafsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ataqa al-jihad aw lam yutiq. Fi hadhihi al-ayah al-khusus wal umum. Ayat ini ada khusus dan umum. Orang yang mampu kena pergi berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain, wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahluha. Jadi mereka yang lemah minta Allah Ta'ala bukakan peluang untuk mereka keluar daripada kampung. Wajib berhijrahlah. Kampung yang menzalimi, mereka yang menyekat mereka mengabdikan diri kepada Allah. Wa hakadha qaulullah Ta'ala hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma. Jadi apabila Nabi Allah Musa dan Allah Musa dan Khidir sampai kepada satu kampung itu, mereka minta makan, mereka tak mau bagi. Tapi bukan semua orang kampung, mungkin sebahagian. Ataupun makna dia, jumpa orang kampung minta. Fi hadhihi al-ayah dalalatun ala alam yastat'ima kull ahli qaryatin. Bukan dia minta pada semua, macam kita kata, kita pergi satu kampung, saya dia minta dah kampung ni bagi saya tempat tinggal. Kita tak pergi cari semua orang pun. Tetapi itu dipanggil, dari segi majaz, zikru kulli wa iradatul ba'di. Kita sebut semua tapi nak sebahagian. Saya minum air sungai Nil. Saya minum air laut. Bukan kita minum satu laut tapi sebahagian. Ini bukan penipuan. Ini mimbabil majaz, mimbabil hadfi. Makna dia, Nabi Allah Musa dan Khidir masuk ke kampung dan minta kepada sebahagian orang kampung, bagilah makan. Kalau orang kampung tu ada 100, takkan dia minta kepada 100 orang kan? Itu. Fahiya fi ma'nahuma. Wa fiha wa fi qaryati zalimi ahluha mahsus. Lianna kull ahli al-qaryah lam yakun zaliman. Sebab bukan semua penduduk kampung tu zalim, penduduk qaryah tu zalim. Macam kita sebut, mereka tu jahat, maknanya sebahagian kerajaan. Sebab ramai ayat dia yang baik. So dia ada majaz dia. Sebab fihimul muslim walakinnahum kanu fiha makthurin wa kanu fiha aqal. Yang banyak tu jahat. Wa fil Quran nadhairu lihada. Dalam Quran banyak benda yang hampir sama, kiaslah. Yuktafa biha insyaallah taala wa fi sunnah lahu nadhairu mawdu'atun mawadhi'ah. Di sunnah pun ada benda yang konsepnya sama, disebut lafaz am, maksud dia am, disebut lafaz am dimaksudkan khusus. Boleh ditakhsiskan. So ini yang nak diisbatkan. Zaman dulu masih orang tak faham isu ni, Imam Syafi'i isbatkannya. Jazakumullah, jazahullahu khairan katsira al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah. Saya teringat saya baca kitab ni, selalu saya pergi maqam Imam Syafi'i, saya baca kitab ni. Terasa-rasa berkat. Bukan baca kepada Imam Syafi'i, baca sebab ke tempat tu barakah. InsyaAllah kita akan sambung nanti bab perbincangan yang menarik. Lafaz am, zahir, tapi boleh menghimpunkan makna am dan khusus. Ini yang akan dibahaskan lagi. Banyak lagi ya kita nak baca. Perbincangan dia nanti ada nasah, mansuh, perbincangan ulama hadis, dari segi mustalah hadis. Kitab ni bagi saya
rugi kalau universiti tak baca. Berarti saya menganjurkan pihak-pihak universiti buatlah kelas, bagi mereka rasa, bagi pelajar-pelajar rasa macam mana baca kitab Imam Syafi'i. Dan nanti saya akan baca juga beberapa keratan teks al-um. Kita ambil misalnya nanti kitab as-salah, ataupun kitab-kitab yang taharah, ataupun kitab haji, ataupun kitab apa buyuk, ataupun kitab kahwin. Bukan kita nak faham semua, tapi kita nak tengok ini perbahasan Imamuna Imam Syafi'i rahimahullah. Sekali itu dahulu, insyaAllah kita berhenti pada babu bayani ma unzila minal kitab am zahir, zahirnya am, wa huwa yajma'ul am wal khusus. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.